Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita buat mengenai setiap ahli waris yang terima secara fardu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita guna pen merah, okey. Ataupun pen biru lah. Buat pen merah untuk semati. Okey, first kali kita ambil yang paling mudah, yang paling senang, iaitu isteri. Isteri, okey, kita ingat isteri, kalau si mati kalau dia tinggalkan isteri, mestilah dia lelaki. Si isteri ini ataupun isteri akan dapat 1/4. Isteri akan dapat 1/4 atau 1/8. Okey? Isteri dapat 1/4 disebabkan si mati tiada anak. Kalau tak ada anak, si mati tak ada anak, isteri dia ataupun isteri dapat 1/4 dibahagi kepada isteri dia ataupun seorang saja isteri. Kalau 1/8 ini sekiranya si mati ni ada anak. Kalau si mati ada anak, maka isteri dia dapat 1/8. Okey? Okey, dua sahaja untuk bahagian isteri. Untuk suami pula 1/4 atau 1, okey, kita buat yang ni dulu lah, 1/2 atau 1/4. Okey, sama juga dengan bahagian isteri tadi, 1/2 kalau si mati yang perempuan ni tak ada anak. Kalau tak ada anak, 1/2 ni untuk suami dia. Okey, suami dia mesti seorang saja. Tak boleh suami-suami. Sebab perempuan boleh kahwin satu sahaja, melainkan perempuan tu dah kahwin lepas tu cerai. Cerai tu tidak dikira suami dia, dah bekas suami. Maka yang dicerai tu tak dapat bahagian faraid. Yang dapat bahagian faraid adalah suami yang terakhir semasa menjadi suaminya, yang semasa dia meninggal dunia itu. Maka suami itu dapat 1/2 kalau dia tak ada anak. Kalau si mati ni ada anak, maka suami dia dapat 1/4. Okey, 1/4 untuk suami. Okey, ini adalah untuk suami dan isteri. Seterusnya adalah untuk anak perempuan. Anak perempuan, kalau dia seorang, dia akan dapat 1/2. Okey. Kalau dia seorang diri, tanpa ada anak lelaki, tak ada anak lelaki, dia dapat 1/2. Okey. Ingat sekali lagi, kalau dia seorang perempuan, 1/2. Kalau mereka ramai, akan dapat 2/3. 2/3 dibahagikan kepada semua anak perempuan itu, dengan syarat tak ada anak lelaki. Kalau ada cucu lelaki tak ada masalah. Kalau ada cucu lelaki, mereka tu tak dapat 2/3. Okey? 2/3 ini dibahagi kepada kesemua anak-anak perempuan yang dia ada. Ataupun satu lagi untuk anak perempuan adalah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini di mana, dengan kata lain, anak puan dapat 1, anak lelaki dapat 2. 2 nisbah 1. Kita ikut dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa 2 untuk anak perempuan, 2 untuk anak lelaki. Maafkan saya, 2 untuk anak lelaki. Jangan salah faham. 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Di dalam Al-Quran dan semua mazhab-mazhab lain pun menyatakan yang sama, 2 nisbah 1. Anak lelaki 2, anak perempuan 1. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey, seterusnya setelah tahu bahagian anak perempuan, kita nak tengok bahagian kat atas ke kat bawah. Boleh tak saya pergi ke atas dulu sekejap? Sebab bahagian kat bawah ni dia akan boleh sampai kat sini. Okey, yang ni dah anak perempuan saya dah terangkan tadi. Kita tengok bahagian ibu dengan bapa dulu. Okey. Bahagian ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3 dengan syarat tak ada keturunan, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit, tak ada cuit, tak ada piut. Maka ibu dapat 1/3. Dan satu lagi syarat, ibu dapat 1/3 dan tak ada adik-beradik yang ramai. Kalau adik-beradik dia 2 orang ke atas, ibu tak akan dapat 1/3. Kalau si mati ni ada seorang je adik-beradik, ibu dapat 1/3. Okey, di dalam faraid
2 tu dah dikira ramai. Kalau adik-beradik dia ada si mati dengan adik-beradik dia seorang saja, maka ibu boleh dapat 1/3. Okey. Syarat seterusnya adalah tak ada anak, tak ada keturunan, tak ada furuk, tak ada zuriat ke bawah, maka ibu boleh dapat 1/3. Ibu ada 2 syarat. Okey, seterusnya adalah ibu boleh dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 sekiranya si mati ada anak, si mati ada anak, si mati ada keturunan, maka ibu akan dapat 1/6. Okey? Ataupun syarat kedua, adik-beradik dia ramai. Adik-beradik ni ada, ni ada, ni ada, ni ada. Contohnya ada 5 orang adik-beradik, maka ibu automatik dapat 1/6. Tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey, seterusnya ibu akan dapat 1/3 baki. Ibu dapat 1/3 baki sekiranya ada suami ataupun isteri dan bapa sahaja. Ibu dapat 1/3 baki sekiranya ada bapa, suami dan isteri sahaja. Okey? Ibu dapat 1/3 baki sekiranya ada bapa, suami ataupun isteri. Dia dipanggil kes umaratain ataupun kes garawai, yang mana kes ini masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya adalah bahagian untuk bapa. Bapa dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 sekiranya ada anak lelaki, ada cucu lelaki, ada cicit lelaki. Bapa dapat 1/6. Okey? Bapa akan dapat 1/6 sahaja. Tetapi sekiranya bapa akan dapat 1/6 campur asobah sekiranya ada anak perempuan sahaja, ataupun ada cucu perempuan sahaja, ataupun ada cicit perempuan sahaja, ada keturunan perempuan sahaja, maka bapalah yang akan mengambil asobah. Sebab keturunan perempuan dia tidak akan mengambil asobah, dia tidak akan mengambil baki. Dia tak boleh bahagian perempuan tak boleh ambil bahagian baki ni. Kecuali dia ada pasangan dia, macam anak perempuan bersama dengan anak lelaki. Maka dia bolehlah asobah bil ghairi. Ini pun asobah bil ghairi. Kalau dia seorang diri dipanggil asobah bin nafsi, asobah dengan diri dia sendiri. Dia tak perlukan anak perempuan pun untuk menjadikan asobah. Okey? Bermakna 1/6 campur asobah sekiranya ada anak perempuan saja, cucu perempuan saja, cicit perempuan saja, atau. Okey, seterusnya bapa akan ambil asobah. Ini pun yang keempat, ini pun dah tulis asobah kan. Okey, bapa akan ambil asobah. Bapa ambil asobah sekiranya tak ada anak, tak ada keturunan, tak ada zuriat terus. Jadi bila tak ada zuriat, bapa terus ambil semua bahagian baki. Baki tu adalah asobah bin nafsi, asobah dengan diri bapa sendiri. Okey? Seterusnya adalah bahagian untuk datuk. Datuk copy and paste saja bahagian bapa ni. 1/6. Kalau ada keturunan lelaki, datuk akan dapat 1/6. Ada anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki, datuk dapat 1/6 campur asobah. Kalau ada anak perempuan saja, cucu perempuan saja, cicit perempuan saja, maka datuk boleh dapat 1/6 campur asobah. Datuk dapat asobah sahaja, asobah bin nafsi kalau tak ada keturunan. Kalau tak ada keturunan, tak ada keturunan ke bawah, maka datuk dapat asobah. Tapi syarat untuk datuk, bapa ni mestilah meninggal dunia dahulu. Kalau ada bapa, datuk tidak mewarisi. Dengar sekali lagi, bapa menghalang datuk. Okey, bapa adalah waris yang utama, waris yang asas. Kalau ada bapa, datuk tidak akan mengambil bahagian langsung. Tidak, sebab terhalang oleh bapa. Okey, kena ingat ni. Okey, seterusnya ini adalah bahagian bapa datuk. Ini adalah untuk bahagian nenek. Nenek ni senang. Nenek 2 orang ini akan dapat 1/6. Okey, 1/6 dibahagi kepada 2 orang ni. Kalau ada nenek sebelah ibu ada, nenek sebelah bapa ada, dua-dua ada, maka dia akan dapat dia akan dapat
1/6 bahagi dengan 2. Maknanya seorang dapat 1/12. 1/12. Kalau tak ada ibu. Kalau ada ibu, nenek ni tak boleh. Kalau ada ibu, penghalang ada ni. Bila ada penghalang, maka 1/6 ni tak boleh pun. Okey, sebab ibu bapa, suami isteri, anak lelaki, anak perempuan adalah waris utama. Mereka akan dapat dahulu sebelum orang-orang lain. Orang-orang lain ni seperti yang saya sebut adalah nenek, bapa, datuk belah bapa, cucu lelaki, cicit lelaki. Itu adalah waris gantian. Yang dapat yang solid dapat adalah anak lelaki, anak perempuan, isteri ataupun suami, ibu dan bapa. Kalau mereka 5 ketul ini, 5 golongan ni ada. 5 golongan ni ada, orang lain tak akan dapat. Orang lain tak akan mewarisi sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya kita go back to here. Kita go back to here. Okey, tadi sepatutnya saya terang ke atas dahulu. Lepas suami isteri terus terang ke atas, tapi tak apalah. Allah dah suruh saya terang kat sini dahulu kan. Okey, saya ulang sekali lagi. 1/2 kalau dia ada anak perempuan seorang sahaja. 2/3 kalau anak perempuan 2 ke atas. Dalam faraid 2 dah dikira jamak, dah dikira ramai. Saya tak pandai bahasa Arab. Wallahi saya tak pandai bahasa Arab. Tapi saya tahulah sikit-sikit. 2/3 ni kalau dia ramai. Kalau dia ramai dalam faraid tu, 2 tu dah dikira ramai. Kalau 2 orang ke atas tu dah dapat 2/3. Okey? Asabah bil ghairi. Asabah dengan sebab adanya anak lelaki, asabah bil ghairi, maka anak perempuan ni dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Okey, seterusnya. Kalau tak ada kalau tak ada anak perempuan, yang menggantikannya adalah cucu perempuan. Cucu perempuan kita copy and paste saja. 1/2 kalau dia seorang diri, 2/3 kalau mereka ramai. Asabah bil ghairi kalau dia bersama dengan cucu lelaki ini. Tapi dengan syarat tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, 1/2 ni diambil oleh anak perempuan ini. Okey? Kena ingat. Kalau ada anak perempuan, 1/2 ni tak boleh kepada cucu perempuan. Okey. Kita jangan tertinggal satu perkara tentang cucu perempuan ini. Cucu perempuan dia ada tambahan 1/6. Okey? 1/6 tambahan sekiranya anak perempuan ni seorang diri tak ada anak lelaki, maka 1/2 ni akan dapat kepada anak perempuan, 1/6 ni dapat kepada cucu perempuan. Uniknya faraid dia macam ni lah. Ni macam ni. Okey? Okey, kalau cicit perempuan pun kita copy and paste saja, sama juga kat sini. 1/2 kalau seorang diri, 2/3 kalau ramai. Asabah bil ghairi kalau dia bersama cicit lelaki, 1/6 kalau dia bersama dengan cucu perempuan ataupun dia bersama dengan anak perempuan. Tak ada cucu perempuan, ada anak puan je. Maka 1/2 untuk anak puan dan cicit perempuan 1/6. Tapi dengan syarat tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada cicit lelaki. Barulah dia dapat bahagian di sini. Kalau ada cicit lelaki, dia dapat asabah bil ghairi. Asabah bersama dengan orang lain. Okey, seterusnya. Dah cek. Dah cek secara ni. Dah cek semua. Anak puan tak ada, anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, cucu puan tak ada, cicit lelaki tak ada, cicit perempuan tak ada. Maka kita pergi ke sini. Kita pergi kepada ni siapa? Saudara seibu sebapa perempuan, iaitu adik beradik si mati. Dia tak ada keturunan, dia tak ada bapa, dia tak ada ibu semua kat atas. Dia ada kat sini. Dia ada adik beradik. Adik beradik perempuan dia yang ada. Adik beradik perempuan dia akan dapat 1/2. Kita copy and paste kat sini. 1/2 kalau seorang diri, 2/3 kalau mereka ramai. Asabah bil ghairi kalau bersama dengan saudara seibu sebapa lelaki. Okey? Dan jangan lupa satu perkara.
Yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu di mana? Sekiranya saudara seibu sebapa ni, yang perempuan ni, dia bersama dengan keturunan perempuan saja. Dia bersama dengan anak puang ke, dia bersama dengan cucu puang ke, dia bersama dengan cicit perempuan ke, dia akan dapat asobah ma'al ghairi. Asobah dengan orang, disebabkan orang perempuan lain. Okey, yang perempuan ni dapat 1/2. Dia dapat contohnya lah, yang ni ada perempuan seorang, yang ni pun perempuan seorang. Dia dapat 1/2, maka bahaginya akan dapat kepada saudara seibu sebapa perempuan. Okey, ini adalah asobah ma'al ghairi. Seterusnya adalah kalau tak ada anak puan, tak ada cucu puan, tak ada cicit perempuan, tak ada adik-beradik, seibu sebapa, tak ada adik-beradik kandung puan juga, maka pergi ke sini. Adik-beradik sebapa perempuan. Adik-beradik sebapa perempuan 1/2 kalau dia seorang diri. 2/3 kalau mereka ramai. Asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi kalau bersama dengan adik-beradik lelaki. Adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa lelaki. Dan dia akan dapat 1/6. 1/6 ni daripada mana pula Syazah ni? 1/6 kalau adik-beradik puang ni seorang je. Adik-beradik puang ni seorang diri, maka dia akan dapat 1/6. Okey, adik-beradik puang ni akan dapat 1/6 sebabnya ada adik-beradik kandung puang ni seorang je. Okey, macam sama je dengan anak perempuan dengan cucu perempuan tadi. 1/2 kalau dia seorang diri, kalau anak perempuan dia seorang diri. Dan untuk melengkapkan bahagian perempuan, cucu perempuan ni dapat 1/6. Sama juga konsep di sini. Saudara seibu sebapa perempuan ni seorang diri, tak ada adik-beradik kandung lelaki, maka dia dapat 1/2. Dan 1/6 ni akan dapat kepada saudara sebapa perempuan. 1/6. Okey, seterusnya dia sebab untuk melengkapkan bahagian perempuan banyak 2/3. Seterusnya asobah ma'al ghairi. Asobah disebabkan ada perempuan lain. Contohnya ada anak perempuan sahaja. Anak perempuan dapat 1/2 seorang diri, maka yang lebihnya akan dapat kepada saudara sebapa perempuan. Dengan syarat tak ada anak lelaki. Memang tak ada anak lelaki, tak ada cucu, tak ada cicit, tak ada adik-beradik kandung lelaki dan perempuan. Sebab apa? Kalau ada adik-beradik kandung perempuan ni, yang perempuan ni, maka dia lah yang ambil asobah ma'al ghairi ni. Okey, faham di situ? Okey, seterusnya asobah ma'al ghairi ni akan diambil sekiranya tak ada semua waris-waris yang lain ni kecuali adik-beradik perempuan itu. Adik-beradik perempuan pula. Anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan. Maka kalau ada keturunan perempuan sahaja, maka yang lebihnya akan dapat kepada saudara sebapa perempuan. Okey, jangan kita lupa satu lagi golongan. Golongan ini ramai yang tinggal golongan ni. Golongan ini dia akan dapat lelaki dan perempuan sama sahaja. Ramai, mereka akan dapat 1/3. Kalau ramai, dalam faraid ramai itu 2 orang ke atas, mereka akan dapat 1/3. Kalau seorang sahaja dapat 1/6. Okey? 1/6 kalau dia seorang diri, saudara seibu lelaki ataupun perempuan, dia sama saja, dia tak ada 2 di sebelah 1 untuk saudara seibu. Maka kalau seorang dia dapat 1/6. Kalau mereka ramai, mereka dapat 1/3, dibahagilah kepada mereka sama-sama. Okey, jadi ini adalah kadar-kadar untuk setiap ahli waris. Saya rasa semua saya dah tulis, insya-Allah. Okey, semua saya dah tulis. Jika ada yang tersilap ataupun terkurang, ustaz, ustazah, asatizah boleh menegur saya.
komplit. InsyaAllah saya rasa dah komplit. InsyaAllah. Okey, semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah kepada semua yang sedang mempelajari ilmu faraid. Saya juga sedang mempelajari ilmu faraid. Saya juga sedang menuntut ilmu faraid. Saya juga sedang membaca buku ilmu faraid. Ini adalah buku yang saya sayang sekali lah. Buku ini buku first yang saya belajar. Dan hingga sekarang saya belajar buku ini lagi. Dan sebab mungkin jiwa saya kena kot dengan buku ini. Buku ini adalah daripada Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Saya pernah bertalaki dengan Ustaz beberapa kali. Dan saya juga pernah ulang alik daripada Terengganu ke Selangor. Selangor ke Terengganu. Saya duduk kat Selangor sebab kahwin dengan orang sini. Saya belajar dengan Ustaz di Terengganu selama 20 minggu ulang alik. Alhamdulillah, buku ini sangat berguna. Kalau siapa yang nak mendalami buku, kamu nak mendalami ilmu faraid, boleh belajar dalam buku ni. Banyak ilmu di sini. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi